pada petang ni saya mengambil satu set nasi lemak. Ni dia. Nasi lemak ni sebenarnya harganya RM10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini saya berada di Taman Mewah Kulai. Jadi jalan-jalan sambil melihat-lihat kawasan persekitaran di Taman Mewah Kulai ini. Sebenarnya petang ni saya nak pergi keluar makan. Saya tengok rumah tadi di Taman Mewah dan perut pun lapar, jadi saya nak cari makan. Jadi tempat destinasi yang saya nak tuju, sahabat-sahabat, ialah ke Nasi Lemak Wak Kentut. Jadi kalau orang tempatan ataupun orang Kulai disebut Nasi Lemak Wak Kentut, semua dah tahu, dah terkenal. Namanya yang agak unik, tapi warga tempatan tak kira apa bangsa pun tahu di mana Nasi Lemak Wak Kentut ni. Jadi kalau di Kulai ni sebenarnya Nasi Lemak Wak Kentut ni dia ada dua lokasi yang sahabat-sahabat boleh pergi. Satu ialah di Kulai Besar, iaitu yang berdekatan dengan Public Bank. Itu ialah dia punya main yang utama kalau kita nak pergi ke tempat itu. Tapi untuk pergi ke tempat itu jadi agak sesak sedikit kerana dia terpaksa melalui jalan Kulai Johor Bahru. Jadi agak sibuk lah. Satu tempat lagi sahabat-sahabat, kalau nak pergi ke Nasi Lemak Wak Kentut, ialah di sebelah Klinik Adham, iaitu dekat betul dengan terminal bas Kulai. Jadi pada petang ini saya nak menuju ke lokasi yang kedua. Ini suasana petang. Saya keluar daripada Taman Mewah dan sekarang saya berada di Taman Mas. Dan saya tunjukkan dekat sini, ini situasinya pada waktu petang. Jadi saya kena perlahankan kenderaan kerana di hadapan ini ada lampu isyarat. Jadi memang tak dapat dinafikan, di tempat ini memang agak sibuk sekali. Jadi lebih-lebih lagi ada pembaharuan di kawasan ini, khususnya di tempat jalan masuk ke Taman Mewah dan juga Taman Mas ni ada lampu isyarat. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, yang jalan mengalir ke sebelah kiri itu ialah jalan menuju ke Kota Tinggi, dan di sebelah kanan saya itu ialah dari ke arah Kulai. Jadi cuba sahabat-sahabat tengok, pada waktu petang begitu banyak sekali kenderaan di sini. Jadi inilah situasinya pada petang ini. Jadi saya tunjuk kepada sahabat-sahabat bagaimana sibuknya di kawasan ini. Sementara menunggu lampu isyarat bertukar menjadi warna hijau, saya tunjukkanlah persekitaran di hadapan saya ini, khususnya kesibukan jalan raya di hadapan ini. Ni lampu baru bertukar pada warna hijau, jadi saya teruskanlah perjalanan. Ya, seperti yang saya nyatakan sahabat-sahabat, saya nak pergi ke warung Nasi Lemak Wak Kentut, iaitu di kawasan terminal bas Kulai. Jadi jalan yang saya kena lalui, ni dia seperti yang saya tunjukkan. Jadi memang sibuk sekali di tempat ini. Jadi semasa memandu memang kena berhati-hati sebab saya kena berada di kawasan yang sesak dan sibuk ketika ini. Jadi ini laluannya, dan di hadapan itu nanti terdapat satu sempang, satu yang menuju ke Johor Bahru. Itu boleh pergi ke Min, iaitu Nasi Lemak Wak Kentut di Kulai Besar. Tapi yang ini saya akan menuju ke sebelah kanan, iaitu untuk menuju ke terminal Kulai. Jadi sekali lagi di hadapan sini terdapat lampu isyarat. Tengok sahabat-sahabat, ada lori dan kereta yang terpaksa berhenti di tempat ini.
Sebenarnya jarak daripada rumah saya di Taman Mewah Kulai ke restoran nasi lemak Wak Kentut ni tak berapa jauh lah, lebih kurang dalam 1.5 km sahaja. Tapi bagaimana jalannya, inilah seperti yang saya tunjukkan. Di hadapan ini ada trailer jadi memang sibuk. Dan ini saya kena melalui Bandar Kulai. Ini saya tunjukkanlah bagaimana rupa Bandar Kulai. Jadi di sebelah kanan tu itu ialah jejantas laluan pejalan kaki dan roda 2 melalui lintasan kereta api. Dan untuk sampai ke sini juga saya kena melalui Pasar Raya Cowboy. Ni pada waktu petang. Jadi semasa memandu kita kena berhati-hati kerana di kawasan ini memang kalau silap langkah akan menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Ni jalannya seperti ini dan saya pun dah menghampiri ke tempat destinasi yang dituju. Ni sekali lagi ada lampu isyarat di hadapan saya, jadi kena berhenti. Di hadapan sana itu ada nampak pejabat pos itu ialah pejabat pos yang lama dekat sini. Dan dulunya nasi lemak Wak Kentut di sebelah pejabat pos. Tapi kini telah pun dirobohkan tempat itu kerana pembangunan pembesaran stesen kereta api Kulai. Jadi nasi lemak Wak Kentut ni telah pun bertukar di sebelah Klinik Adham. Jadi kat mana tempatnya sahabat-sahabat? Ni saya tunjukkan, kena belok ke sebelah kiri ni. Yang depan ini dah berjumpa dengan Terminal Kulai. Ni saya belok ke kiri. Dan tempat yang saya maksudkan tadi ialah sebelah sini. Tu dia. Kita nampak dekat sana tu ada tertulis. Jadi saya belok ke kiri. Inilah tempat salah satu daripada parking yang boleh dibuat di sini. Ni Klinik Adhamnya. Ni ialah tempat parking kalau kita masuk ke nasi lemak Wak Kentut. Tapi nampaknya tak ada satu tempat pun yang kosong. Jadi saya kena mencari tempat lain. Itu saya tunjukkan di hadapan itu ialah nasi lemak Wak Kentut KTM. Ya, saya dah pun parking tapi di luar kawasan, agak jauh sedikit. Dan sekarang ni saya menuju ke lokasi yang tempat saya nak pergi, iaitu nasi lemak Wak Kentut. Sana tu nampaknya lapang dan dia berhadapan dengan Terminal Kulai ni. Ni saya tunjukkan di depan ni. Dekat situ ada Kulai kesayangan kita. Ni suasana petang di Terminal Kulai dekat sini. Dan di hadapan itu ada lampu isyarat. Kalau ke sebelah kiri itu menuju ke Aitam dan ke sebelah kanan itu menuju ke Johor Bahru. Ni saya sedang menuju ke nasi lemak Wak Kentut. Inilah tempat yang saya sebutkan tadi, iaitu di stesen KTM. Ini suasananya pada waktu petang seperti ini. Ini tak ramai yang datang, jadi alhamdulillah saya boleh membuat pilihan. Ayam. Ini.
Ini menu-menu, ada aneka nasi lemak, aneka soto, aneka sup, aneka nasi putih, masakan panas. Pada petang ni saya mengambil satu set nasi lemak. Ini dia. Nasi lemak ni sebenarnya harganya RM10. Kita dapat ayam, sambal, ada timun dan juga ada kacang tanah. Dan ini saya pesan air apple. Air apple ni harganya RM6. Inilah suasana petang di nasi lemak Wak Kentut. Saya tunjukkan seperti ini. Okey, saya dah selesai pun makan nasi lemak Wak Kentut dan sekarang saya mula beredar daripada warung ini untuk pulang ke rumah. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.